Berapa tahun yang lepas kita berpakat dengan UMNO nak dulu RUU 355 untuk membenarkan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir bagi orang Islam, iaitu sebatan mengikut hukum Islam, hukum watang terhadap orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Kalau nak pakar boleh pakar. Di mana hukum rotan Islam ni lain dengan hukum rotan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ni kalau kena hukum rotang, bunyinya nak rotang, dia cari besar-besar. Orang megali besar-besar tu suruh hakak habis hawa, bedah siapa koyok kulit, tubik isi pensang. Ini hukuman undang-undang manusia. Undang-undang Islam kalau rotang tak boleh hakak lebih daripada kepala. Rotang tidak mencederakan, tidak menyakitkan, cuma untuk mengajar supaya dia malu saja. Ini hukum Islam. Hukum Islam. Kita bawa ke parlimen. Belum bawa ke parlimen, DAP bangkang. DAP tak setuju. Kemudian puak-puak hak khianat tu tak setuju juga ikut DAP. Ini macam-macam. Jadi masalah. Rupa-rupanya berlaku di Aceh. Dia fahamkan di Aceh, orang bukan Islam dia beri pilih. Sama ada ni nak terima hukum Islam atau terima hukum lain, diberi pilih. Bila bercara orang bukan Islam, pilih hukum Islam. Kalau pilih undang-undang biasa, dia kena jail 3-4 bulan. Kena jail 3-4 bulan, berpisah dengan anak isteri. Kalau kena hukum Islam, kena piak 20 kali. 20 kali tak cedera pun, cuma rasa malu je. Boleh balik temu dengan anak bini pula. Lalu dia pilih undang-undang Islam. Ini DAP takut ni. DAP takut. Kalau Islam dilaksanakan, orang bukan Islam akan pilih undang-undang Islam. Akan berlaku begitu. Ini dia. Bila orang tengok Islam ni baik, orang terima ajaran Islam. Ini kita kena sedar. Banyak perkara kita kena tahu. Mengapa kita kena balik semula pada Islam. Tujuannya kita nak tunjuk Islam adil Allah Ta'ala. Adil Tuhan yang tak ada bandingan. Untuk menarik manusia masuk Islam. Dia tak mau masuk Islam, tak apa, kita tak paksa. Tak paksa. Islam pernah merentah Mesir, pernah memerintah Iran, pernah memerintah Syria. Di Mesir masih ada gereja-gereja yang dibina belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sampai hari ni gereja tu. Pengikut dia masih ada. Agama Kristian tak dipaksa masuk Islam. Di Iran masih ada orang Majusi yang sembah api, tapi banyak rakyat dia masuk Islam lah. Yang sembah api masih ada, tak dipaksa masuk Islam. Di Syria begitu juga ada Kristian Ortodok, tak dipaksa masuk Islam. Di Indonesia masih ada orang Indonesia, Hindu, Buddha pun ada, tak dipaksa masuk Islam. Banyak orang Islam lah tak dipaksa. Dengan sebab itu orang bukan Islam jangan takut kalau Islam ni merintah. Kalau sekiranya orang bukan Islam, orang Cina boleh undi calon DAP, hak India, hak Melayu jadi calon DAP, dia boleh undi. Takkan dia tak boleh undi calon kita?